Baru-baru ni Tuan Haji telah pun mengikuti trip umrah bersama dengan pakej Umrah Cahayadin yang diuruskan oleh Al-Balad Travel and Tours. So kita nak tahu yang adakah ini umrah kali yang pertama ataupun sebelum ni pernah buat umrah dengan contoh sendiri ataupun dengan travel-travel lain? Okey, sebenarnya umrah bersama dengan Cahayadin baru-baru ni adalah umrah yang kelima atau keenam saya lah. Pengalaman saya berurusan dengan Al-Balad ni baru lagi lah sebenarnya, di mana Pusat Islam merupakan rakan kerjasama Al-Balad dalam penganjuran program Umrah Hikmah Cahayadin. Al-Balad ni sangatlah pada saya terbaik. Terbaik maksud saya dari berbagai aspek lah. Antaranya yang penting dalam kita bekerjasama ni adalah komunikasi. Jadinya pengalaman saya bekerjasama dengan pihak Cahayadin dari segi komunikasi itu sangat jelas, responsif, maknanya segala pertanyaan yang kita cuba soalkan kita mendapat maklumat balas yang cepat daripada pihak wakil ejen. Dan yang kedua ini dari segi apa yang ditawarkan. Jadi kita di Pusat Islam ini kita terbuka dalam memilih travel agent yang nak kita kerjasama. Jadinya bila kita kenal, tahu apa yang Cahayadin Al-Balad tawarkan, dan pada saya sangat menarik dari segi apa pakej yang ditawarkan, harga dan pelbagai aspek lain lah dalam umrah itu sendiri.